perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Ahad 2 hari bulan Mac 2025. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Ramadan merupakan bulan penuh keberkatan dan peluang memperkukuhkan iman. Namun, ramai umat Islam sukar konsisten berpuasa serta melaksanakan ibadah tambahan akibat keletihan, tekanan harian dan kekurangan motivasi. Saya betul-betul nak berpuasa Ramadan, solat tarawih, bertadarus dengan istiqamah. Tapi kadang-kadang hati ni rasa lemah sangat dan susah sangat untuk bertahan. Assalamualaikum. Kami dah bina Telegram bot ni. Dia memberikan motivasi kepada pengguna. Lepas tu dia mengingatkan kita tentang puasa setiap hari. Telegram bot? Macam mana sebenarnya Telegram bot tu berfungsi? Bot ini akan hantar doa sahur, motivasi harian, hadis berkait Ramadan, peringatan waktu berbuka dan juga cerita untuk simak perkembangan ibadah harian. Oh, macam menarik. Bot ini mudah digunakan. Awak cuma tekan start dan bot akan hantar mesej automatik setiap hari sepanjang Ramadan. Pertama sekali, bot ini akan hantar doa sahur, motivasi harian, hadis berkait Ramadan, peringatan waktu berbuka dan juga tracker untuk semak perkembangan ibadah harian. Alhamdulillah, rasa macam ada kawan yang selalu ingatkan saya. The next day. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى. Dengan Telegram bot ini, umat Islam akan lebih bersemangat untuk menjalani Ramadan puasa dan ibadah tambahan. Telegram bot ini dapat meningkatkan motivasi harian pengguna yang berpuasa kerana dengan mesej pengingatan, bot ini dapat membantu mereka kekal bersemangat sepanjang hari. Kedua, bot ini dapat meningkatkan tahap kesedaran tentang gaya hidup sihat ketika berpuasa, termasuk aspek rehat dan pemakanan yang seimbang. Ketiga, bot ini dapat menyokong amalan ibadah dengan lebih teratur kerana pengguna mendapat pengingatan daripada Telegram bot yang membantu mereka untuk menyusun rutin harian. Saya berasa lebih bersemangat setiap hari dan bot ini seperti teman setia saya sepanjang saya berpuasa. Secara tidak langsung, bot ini menjadikan amalan harian lebih teratur dan konsisten sepanjang bulan Ramadan. Kita juga boleh berkongsi motivasi dan doa puasa dengan rakan-rakan lain. Malah dapat mengeratkan silaturahim serta saling mengingatkan tentang puasa ke arah kebaikan. Kami nak minta pendapat Megan tentang bot yang telah kami buat. Kalau pakai ni, dia akan Okey. Jadi berdasarkan kepada pandangan saya lah. Pada pandangan saya, bot yang telah dibuat oleh kumpulan awak lah adalah bot yang sangat menarik. Sangat menarik dan ia banyak memuatkan tentang perihal-perihal perkara yang perlu ataupun yang ada untuk kita sebagai umat Islam lah ketika waktu Ramadan. Sebab bagaimana yang saya tengok adanya waktu berbuka, ada kata-kata semangat dan juga adalah benda-benda lain seperti hadis dan doa. Dan ini amat penting lah ataupun amat berguna untuk kita sebagai umat Islam. Sebagai salah satu motivasi kepada kita umat Islam untuk terus berpuasa lah.
Itu adalah pandangan saya tentang bot ini. Dan bot ini boleh pergi jauh lah. Itu pandangan saya. Telegram bot ini bukan sekadar teknologi. Ia membantu mendidik jiwa, membina akhlak dan mengingatkan kita tentang sebenar tujuan puasa. Kami berharap penggunaan Telegram bot ini dapat membantu lebih ramai umat Islam untuk istiqamah dan beribadah dan memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaiknya. Semoga video ini dapat menginspirasikan anda semua. Semoga setiap usaha yang dilakukan membawa kita lebih dekat kepada Allah sepanjang bulan Ramadan ini. Terima kasih.